Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Azhara Irina binti Mama Hafiz, wartawan TVPSS SK Mimau. Di belakang saya ini merupakan lintas langsung program memasak bubur Ashura peringkat SK Mimau 2026. Program ini merupakan salah satu aktiviti yang diadakan di sekolah kita sempena sambutan Ma'al Hijrah. Sama-sama kita saksikan. Terima kasih. Bertemu kembali bersama saya ialah Cikgu Rohaya binti Daim, Chief Utama bagi program memasak bubur Ashura pada hari ini. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Saya ada beberapa soalan. Ya. Soalan pertama, apakah objektif pelaksanaan program memasak bubur Ashura ini? Program memasak bubur Ashura ni diadakan bagi memupuk semangat kerjasama dan gotong royong dalam kalangan warga sekolah. Selain itu, program ini bertujuan menghidupkan amalan, bersedekah serta berkongsi rezeki sempena bulan Muharram yang penuh keberkatan. Program ini juga dapat memberi pendedahan kepada semua murid tentang tradisi dan nilai-nilai murni yang diamalkan dalam masyarakat Islam. Soalan kedua, apakah bahan-bahan yang digunakan dalam penyediaan bubur Ashura pada hari ini? Antara bahan utama ialah kita daging. Sebab daging tu kalau kita nak buat bubur kan, dia memaniskan masakan, menggunakan santan supaya bertambah lemak, dan berbagai lagi lah jenis kacang, daun-daun, rempah ratus. Dia menambahkan rasa dan khasiat. Semua bahan ni digabungkan, dimasak secara bergotong royong sehingga menghasilkan bubur Ashura yang enak dan dinikmati bersama. Soalan terakhir, apakah harapan cikgu selepas berakhir program ini kepada seluruh warga SK Mimau? Cikgu wakil kepada semua guru-guru AKP dan semua warga SKM berharap program ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara murid dengan guru, kaki tangan sekolah dan ibu bapa yang terlibat. Ibu bapa semua yang terlibat bekerja. Selain itu, cikgu berharap murid dapat menghayati nilai kerjasama, kesyukuran dan sikap saling membantu yang diterapkan sepanjang program terlangsung. Semoga program seperti ini dapat memupuk perpaduan serta mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dengan penuh nilai-nilai murni. Cikgu harap program ni diteruskan di masa-masa akan datang. Terima kasih cikgu atas kesudian. Okey, sama-sama. Berakhirlah sudah episod kita kali ini. Semoga para penonton memperoleh manfaat. Jumpa lagi di episod akan datang.